Mana boleh tak nakal? Ya. Boleh dia besar. Tak boleh dia. Ya Allah Islam eh. Songkok dia cantik tu. Mana? Songkok siapa tu? Seterusnya Muhammad Muhaimin. Ya. Muhammad Nakiuddin. Jadi bagus. Bagus. Saifullah. Apa boleh tengok tu? Tengok Muhammad apa? Apa yang betul kau yang dia boleh nakal tu. Benar-benar. Okay, action. Kan aku nak kena tengok ni. Ingat sekali lagi sikit. Tengok, sekali action lah. Action. Cik, kan depan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari TV mana tu jawab? Itu penonton. Tahu kau tak kenapa kau semua cakap keluar. Ambil masa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mak Lijra. Pelita Hidup. Orang tadi lain. Di sini saya Ni dia. saya bawakan dua tetamuan dari Arab. KL dan Selangor. India. Muhammad Yusof Ibrahim, Ketua Kumpulan Rockers Malaysia. Dan Muhammad Nakiuddin bin Nawawi pula ahli nasyid Kumpulan Rehan. Contoh mana tu kau boleh cuit dalam TV? Adilah. Contoh. Boleh kan saya menyanyi dulu? Okey. Apa pandangan Okey tu jangan. tuan pengacara nak tanya? Masa sih mas. Sempit. Apakah nama album dan bilihkah album anda akan yang itu baru akan dilancarkan? Okey. Okey, terima kasih pengacara sikit pengacara. Seperti yang anda semua tahu, saya berhajat ingin melancarkan album terbaru, album sulung saya yang terbaru, iaitu saya gabungkan antara dua jenis muzik, iaitu nasyid dan rock. Saya telah mengambil jumpa seorang penyanyi rock yang tak terkenal sangat, tapi dia mempunyai bakat yang terpendam, iaitu Encik Siapa ni? Yusuf. Semasa sewaktu kita melakukan album di dalam studio, kami dapat belajar macam-macam bagaimana untuk menghasilkan satu album yang berkualiti. Nama album kami ni iaitu Rockers Islami, dan kami akan melancarkan album kami ini dalam masa yang terdekat, iaitu pada hujung bulan Jun pada tahun 2020. Macam betul-betul nak lancarkan. Terima kasih Encik Nakiuddin. Apa ini anda lancarkan album dan apa rancangan anda hari ini? Macam nak. Terima kasih Mas Ibrahim. Pengacara Majid. Rancangan.
tujuan kami melahirkan album ni adalah untuk menyedarkan kaum-kaum golongan muda di negara ini. Ini kerana golongan muda hanya melayan ataupun hanya mendengar lagu-lagu yang berunsurkan rock. Jadi sehingga mengabaikan dunia Islam. Dengan menggabungkan antara dua musik ini dapat menyedarkan kaum muda bila mereka mendengar lagu kami, mereka akan sedar dan tidak hanya mengejar duniawi, juga mengejar ukhrawi. Okay, terima kasih Datuk. Okay. Apakah harapan anda apabila album ini jadi dilancarkan ke pasaran Eropah, Mesir atau ke mana saja? Harapan saya adalah supaya anak-anak muda pada zaman ini dapat menyedari bahawa muzik bernuansa Islam ini juga penting dan tidak mementingkan muzik rock yang banyak merosakkan anak-anak muda sekarang. Harapan saya agar album ini dapat memasuki pasaran-pasaran. Saya sasarkan album kami ini dia kacau itu. Kami sasarkan saya sasarkan album kami ini hanya dalam negeri saja. Tapi sekiranya album kami sebar luas ke benua-benua dan puan lain, kami bersyukur. Malah ini ada mana? Mana dulu? Okey, harapan untuk. Okey. Tunggu ada kembali. Mana ada pekerjaan tanya? Tak, saya tak tanya. Dia bisik. Bisik Anwar. Apakah tujuan anda? Apakah harapan anda kecil itu? Rancak harapan. Apakah anda akan lakukan Apakah? Macam budak kami bagus. Dapat sambutan yang baik. You mendengar pada. Gaya dia pun Ada gambar banyak lagu yang berunsur-unsurkan Untuk mbak ya betul. Dan mungkin akan buat konsert di negeri. Masa-masa amal untuk bantu. InsyaAllah. Sama tu konsert amal yang ingin membantu anak-anak yatim dan rumah kebajikan yang ada di Malaysia. Masuk. Okey, sebelum mengakhiri masih mencemburu ide. Cemburu. Anda ingin memberi sepatah kata kepada penonton di luar sana ataupun di studio. Di kelas 5 Alfa. Kepada para penonton di rumah. Baik. Diharapkan anda semua Usuk saya tunjuk. diharapkan anda semua membeli album kami ini kerana album kami ini tulis di pasaran. Semoga kami dapat balik modal balik modal yang kita balik modal sebanyak ada mana dia buat balik modal. Okay, buat nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Nyanyi kita tak rencang. Okey, kau nak usuk cepat. Nyanyi.
Apa artis tak nak menyanyi ni? Dah, kau bayar lah. Melekat tadi. Tak, muzik penutup, muzik penutup. Songkok dia. Wah, dah lagi satu lagu. Habis mana nak beli? Nyanyi, 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 nyanyi. Wah, dia tak dengar. Dia dalam studio tak dengar. Aku masuk dulu dengar. Cepat. Sebab penonton nak beli. Biasa. Nanti nego api dah. Lega api. Aku nak beli. Ini gini. Dengar je. Hari gini ya. Hari gini. 3, 4, right? 3, 4. Malam tadi tak dapat. Yang jiran kau nasi. Usop, apa awak punya harapan? Jaya kan? Harapan. Dia kata dia nak gabungkan muzik dengan rock agar generasi muda. Okey, harapan awak pada masa akan datang. Harapan saya Jadi biar agar generasi muda akan datang lebih yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Okey. Untuk awak punya aktiviti yang awak nak buat ni, apa harapan awak? Mudah-mudahan apa? Berjaya dan mendapat sambutan yang hangat. Diredoi oleh Allah. Okey dah, cukup dah. Okey, muzik penutup. Kalau itu budak-budak ni masuk forum bagus. Sekian saja. Kagak pula. Bercakap je apa yang kau cakap. Okey, sekian saja. Tadi mana buat dia tu? Vokalis ni. Semoga kita bertemu lagi dan pada hari yang sama. Pada hari dan masa yang sama. Okey, saya dah berikan surah Al-Fatihah. Ya, tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa